Hai, Assalamualaikum. Lontong Kak Am. Sedap tau pakai rempah lontong desa. Kita goreng tahu tu dengan kunyit sikit. 3 suku masak, ketepikan. Tu daun salam dengan serai yang dididik. Nanti wangi tau bau dia. Masukkan rempah lontong tadi. Lepas tu tumis sekejap. Sis masukkan cili giling sikit, jadi pedas. Lepas tu sis masukkan itu kunyit powder. Jadi dia cantik lah warna dia. Masukkan air untuk kuahnya. Masukkan lobak merah. Lepas masukkan itu gopis. Kalau nak taruh sengkuang pun boleh. Masukkan kacang panjang ataupun cheese dengan daun kunyit. Tu santan. Lepas tu taruhlah air biar berkuah. Masukkan tahu yang kita goreng tadi. Lepas tu yummy. Sis tambah air biar berkuah. Lepas tu ni cara sis plating. Masukkan ketupat atau lontong dengan kuah tu. Taruh serunding, beri kat kedai. Ini sama tumis dengan telur. Siap untuk didangkan. Selamat mencoba. Dadah.